Hai, jumpa lagi masak apa kita. Kali ni saya nak masak rendang ayam seekor untuk rumah terbuka di bulan Zulkaedah. Okay. Sebab saya dengar ada orang akan buat rumah terbuka lagi hari Sabtu ni. Sabtu depan kan. Okay. Ni bahan-bahan dia. Ayam seekor. Ni potong 16. Okay, ni antara bahan-bahan dia. Lengkuas, bawang putih, kunyit hidup, serai. Ni serai 3 ni kita kisar. Halia, cili api hijau, cili api merah, asam keping. Ni serai ketuk. Serai ketuk 5 batang. Yang lain semua kita kisar. Yang ni tak kisar. Halia, serai, kunyit hidup, bawang putih, cili api merah, lengkuas kita kisar halus. Okey. Okey, bawang 7 biji. Nanti kita kisar kasar. Nak hiris pun boleh, nak kisar kasar pun boleh. Daun kunyit. Santan 1,5 kilo. Cili kering segenggam, lepas tu kita rebus, lepas tu kita kisar. Okey, kita masuk santan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk cili. Kita kisar bawang. Okey, ni bawang kisar. Kisar kasar. Kisar kasar. Okey, ni bahan-bahan dia. Yang tadi tu, halia, bawang putih, serai, kunyit hidup, lengkuas, bawang putih. Okey, kunyit hidup. Daun kunyit. Okey, serai ketuk. Buka api. Kita masak ni dulu. Cantik warna dia. Ngam-ngam cili kering tu. Okey, biarkan dia merenih. Sekejap kita jumpa balik. Okey, sudah mengelegak. Kita keringkan lagi.
Belum kering lagi. Kita keringkan dulu, baru kita letak ayam. Minyak dah naik sikit dah. Okey, kita keringkan. Minyak dah naik. Jadi kita keringkan lagi sikit, kita boleh letak ayam. Okey, minyak dah naik. Okey, kita letak asam keping. Okey, kita letak ayam. Kuatkan api. Okey, biarkan dia merenih sekejap dengan bumbu tu. Jadi kita jumpa balik. Ada orang marah saya cakap bumbu, okey? Biar dia merenih sekejap dengan bahan-bahan tu. Ya? Minyak dia dah keluar banyak. Kalau letak ayam memang kena kuatkan api, ya, supaya ayam tu terkejut. Kalau pakai dapur pressure tu lagi best. Kuatkan api. Nanti Hari Raya Haji boleh buat, ya. Sekarang Zulkaidah, nanti Zulhijjah boleh buat. Okey, saya nak pergi tengok kat luar. Ada lagi tak? Daun limau purut. Okey, ni lah. Semua ada pucuk. Sebab ulat bulu makan. Naik je ulat bulu makan. Janji dapat rasa sikit dah. Dah merah, dia nak hitam dah. Kita keringkan lagi. Okey, rendang dah masak.
saja buat kuah-kuah macam ni. Nanti nak makan dengan tu. Okey, dah masak. Selamat mencuba ya resipi daripada masak apa kita #mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Kalau komen sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dengan resipi. Assalamualaikum.